Kalau korang tak suka Dodge Ram, korang ambil yang ni. Ini adalah Foton Tulen V7 yang dia punya rekaan tu macam Ford F-150. What? Tengok dekat bahagian depan ni, dia punya grill warna hitam, ada kemasan-kemasan piano black sikit, dan dia punya lampu utama ni jenis menegak macam ni. Berbanding dengan V9, ada banyak benda yang tak ada pada V7. Contohnya dia tak ada cladding, tapi dia punya rim tu masih sama, bersaiz 14 inci dengan tayar daripada GT. Tak ada roof rail, tak ada 360 darjah kamera, dan dia punya side step ni pun lebih kecil. Satu lagi benda yang tak ada ialah dia tak ada sport bar. Untuk bahagian belakang, design Tulen V7 ni lebih relax. Dia ada macam lampu biasa saja, dia tak ada LED bar, tapi dia masih ada lagi strut. Cuma dekat bahagian bawah ni dia tak ada step macam V9. Enjin dia masih lagi sama, iaitu 2.0 liter turbo diesel dengan sistem mild hybrid yang power dalam 163 HP dan 450 Nm of torque, yang dipadankan dengan kotak gear 8 kelajuan automatik. Dengan full tank boleh pergi sejauh 950 km. Okay, jimat jugalah. Inilah dia harga untuk Tulen V7, cuma 123,800. 480 orang yang terawal akan dapat 2,000 cash rebate dengan 2 tahun free maintenance.